Island Kitchen lawanya, tapi berbaloi ke buat? Hai, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle nak sambung pasal layout yang ramai orang idam-idamkan. Bila tengok dalam showroom, Pinterest atau rumah artis, terus rasa nak buat juga. Ya, inilah dia Island Kitchen layout. Nampak mewah, luas, moden, siap dengan lampu gantung cantik atas countertop tu. Tapi betul ke semua rumah sesuai buat island? Ramai tak buat, tapi lepas siap, alamak, ruang jalan pun sempit. So, hari ini Uncle Andrew akan kongsikan apa sebenarnya Island Kitchen ni, kelebihan dan perangkap dia, dan tips penting sebelum anda buat supaya tak menyesal kemudian. Apa itu Island Kitchen? Island Kitchen ini bermaksud ada kaunter tambahan di tengah dapur, asing dari kabinet utama. Biasanya tempat ini orang guna untuk hidang makanan atau jadi tempat lepak. Kalau desain betul, memang wow, nampak grand dan open konsep. Tapi kalau silap susun, boleh ganggu aliran kerja dan nampak sesat. Kelebihan Island Kitchen: 1. Nampak premium dan moden. Tak dinafikan, Island terus bagi wow factor. Masuk dapur je, nampak luas dan mewah. Lighting atas Island pun boleh jadi highlight utama dapur. 2. Banyak ruang tambahan. Island boleh jadi tempat prep makan ringan atau simpan barang. Ramai klien Uncle Andrew buat laci bawa Island khas untuk pinggang harian. Senang capai masa makan. 3. Tempat berkumpul dan interaksi. Sambil masak, boleh borak dengan keluarga atau tetamu. Uncle Andrew selalu cakap, Island ini bukan sekadar countertop, tapi heart of the kitchen. 4. Fleksibel. Boleh jadikan tempat basuh, tempat masak, atau bar, bergantung pada desain dan keperluan. Kekurangan Island Kitchen: 1. Perlukan ruang besar. Ini paling penting. Kalau jarak dari kabinet ke Island kurang 1.2 meter, terus rasa sempit dan susah buka laci kedua-dua belah. 2. Flow dapur boleh terganggu. Kalau salah posisi, Island boleh halang wood triangle. Nak ambil bahan dari fridge, kena pusing jauh. 3. Susah jaga kalau tak guna betul. Ramai orang buat Island tapi jarang guna. Akhirnya dia jadi tempat letak beg, surat dan pinggan belum basuh. Tips penting sebelum buat Island Kitchen: 1. Pastikan ruang minimum 3.5 meter darab dengan 3 meter. Kalau tak cukup, lebih baik guna peninsula atau G-shaped counter. 2. Tentukan fungsi awal. Nak jadikan tempat masak, basuh, makan, sebab setiap fungsi perlukan wiring dan pipe berbeza. 3. Pilih material countertop tahan lama. Quartz atau granite sangat digalakkan sebab Island tempat paling banyak guna. 4. Gunakan lighting yang fokus. Lampu gantung kecil atau pendant light bagi kesan mewah dan cozy. Siapa sesuai dan tak sesuai. Sesuai untuk rumah luas dengan open concept. Owner yang suka entertaining. Mereka yang nak dapur nampak mewah dan ada wow factor. Tak sesuai untuk dapur kecil panjang. Bajet terhad. Owner yang jarang masak sebab nanti jadi hiasan je. Kesimpulan, Island Kitchen memang cantik, tak boleh dinafikan. Dia bukan sekadar tempat masak, tapi tempat berkumpul, borak dan cita kenangan. Tapi kena pastikan ruang, bajet dan fungsi semua selari. Macam Uncle Andrew selalu pesan, kalau ruang sempit, bukan tak boleh cantik, tapi biar cantik yang praktikal. Itu perkongsian Uncle Andrew untuk hari ini. Kalau anda tengah plan nak buat Island Kitchen, komen bawah jenis ruang dapur anda. Uncle boleh bantu cadang susun atau paling sesuai. Dan jangan lupa subscribe, share dan tekan loceng. Sebab lepas tu Uncle akan kongsi topik yang selalu klien tanya. Dry kitchen vs wet kitchen, mana lebih penting? Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.